Daripada amount yang kita bayar untuk fee tu, ilmu yang dapat tu kira jauh beza dengan yang jauh beza lah. Saya cuba belajar daripada media, maksudnya daripada YouTube, daripada video. Tapi dia punya orang kata apa, pengalaman hadap sendiri tak sama, tak sama, dia tengok. Berbeza. Sebab tu kita sarankan marilah. Ya, betul. Bagi saya memang seronok sangat dan berbaloi sangat. Betul. Daripada amount yang kita bayar untuk fee tu, ilmu yang dapat tu kira jauh beza dengan yang jauh beza lah. Kita belajar sendiri. Sebab belajar sendiri walaupun free, tapi dalam sekadar dalam online orang kata. Kita tak boleh nak praktikal sendiri. Kalau buat pun belum tentu jadi. Dia kira macam mungkin kita dapat tips daripada media, tapi kira kalau kata kita nak rasa sendiri, tebal nipis dia, pekat bola, itu nampak macam senang, kita buat tak jadi. Betul. Jadi lah kata gitu cara dia. Jadi menarik lah orang kata untuk kita belajar sebab kita minat. Betul. Nak masuk kelas ni kita kena ada minat lah. Baru macam tak ada minat, tak ada feel orang kata, tak ada feel. Yang penting bila mana perempuan di tahun begini tak mudah kena tipu. Ya.